Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sofiah Alisa Mazlan, wartawan pelajar untuk kursus asas pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok yang berlangsung pada 27 April 2025 bermula jam 4 petang. Bersama saya pada kali ini adalah salah seorang wakil daripada pengawas Pusat Sumber Sekolah. Boleh saya perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Zaiful dari kelas 5 Bestari. Saya memegang jawatan sebagai Naib Pengurusi 2 PSS Afalah. Soalan saya ialah, apakah peranan anda sebagai pengawas Pusat Sumber Sekolah untuk memperkenalkan lagi PSS Afalah dari segi aktiviti, perkhidmatan dan sebagainya? Berdasarkan pendapat saya, PSS Afalah menunggu dalam melaksanakan program. Contohnya, memakai perkhidmatan ini untuk melaksanakan program rasmi seperti jamuan ataupun majlis lisan dari guru yang akan berbesar ataupun akan membuka sekolah. PSS juga selalu mengadakan program untuk pelajar sekolah untuk menarik lagi kedatangan pelajar ke dalam PSS Afalah. Bersama saya pada kali ini adalah salah seorang wakil pengawas Pusat Sumber Sekolah. Boleh saudara perkenalkan diri? Okey, nama diberi Muhammad Wafi Takif. Boleh panggil Wafi dari kelas 4 Cemerlang. Okey, soalan saya ialah, apakah harapan saudara apabila menyertai kursus Pusat Sumber ini? Saya berharap dengan menyertai kursus ini, saya dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam pengurusan Pusat Sumber PSS Al-Falah. Baik, terima kasih. Bersama saya pula pada kali ini adalah salah seorang wakil daripada pengawas Pusat Sumber Sekolah. Boleh saudara perkenalkan diri? Nama saya Adan Elfi Iskandar bin Muhammad Nasir daripada 4 Cemerlang. Okay, soalan saya ialah, apakah peranan saudara dalam memperkenalkan semua PSS kepada warga sekolah? Sebagai pengawas PSS Al-Falah, saya bertanggungjawab memperkenalkan semua perkhidmatan dan keistimewaan PSS kepada murid-murid. Baik, terima kasih. Bersama saya pada kali ini adalah salah seorang wakil dari pengawas Pusat Sumber Sekolah. Boleh saudari perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Aina Nuzara binti Zainal daripada kelas 3 Bestari. Okay. Soalan saya yang pertama ialah, apakah sebab utama saudari menyertai kursus ini? Saya menyertai kursus ini supaya lebih faham dengan library sebab saya baru masuk, so lagi banyak benda yang saya perlu belajar. Jadi saya join kursus ni dapat mengetahui banyak-banyak pasal library ni. So saya taklah macam ketinggalan daripada library-library yang lain. Okey, soalan saya yang kedua pula ialah, apakah yang mendorong saudari memilih untuk menjadi sebahagian dari pengawas Pusat Sumber Sekolah? Library ni dia banyak buat program, so saya dapat mengimprovekan diri saya dalam buat program, buat macam-macam aktiviti, handle murid, macam itulah. Jadi lebih mengembangkan bakat lah. Terima kasih. Bersama saya pada kali ini adalah pengerusi PSS Al-Falah. Boleh saudara perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasruddin bin Muhammad Baharin dari kelas 5 Bestari dan merupakan pengerusi Pusat Sumber SMK Bandar Baru Sintok. Okey, soalan saya yang pertama ialah, apakah objektif utama kursus asas pengurusan Pusat Sumber? Objektif utama kita lakukan kursus pengurusan Pusat Sumber ini adalah untuk kita melatih semua pengawas Pusat Sumber, melatih mereka punya soft skill dan juga supaya untuk mengekalkan Pusat Sumber ini kondusif. Okey, soalan saya yang kedua pula ialah, apakah peranan anda sebagai pengerusi pengawas Pusat Sumber untuk memperkenalkan lagi PSS Al-Falah dari segi aktiviti, perkhidmatan dan sebagainya? Peranan saya sebagai pengerusi pengawas Pusat Sumber adalah untuk mengadakan lebih banyak aktiviti dan mempromosikan Pusat Sumber ini kepada pelajar-pelajar SMK Bandar Baru Sintok supaya mereka kenal dan tertarik untuk datang ke pengawas Pusat Sumber SMK Bandar Baru Sintok. Okay, terima kasih.
Pagi cerah burung bernyanyi, ilmu dikutip sepanjang hari, pusat sumber kemas berseri, ilmu bermanfaat sampai ke diri. Alhamdulillah, kursus asas ini telah berjalan dengan lancar. Semoga segala ilmu yang dikongsi dapat dimanfaatkan untuk memperkasa pusat sumber sekolah kita. Saya, Nur Sofiah Alisa Mazlan. Sekian, terima kasih.